Kalau kita laksanakan sembrono dan tidak dapat dukungan dan komitmen penuh daripada pejabat awam, parah. Jadi sebab tu kita ambil masa elektrik. Berapa? 5 bilion hasil. Tanpa membebankan orang bawah. Ayam. Sudah tahu ayam. Tunggu putusan pengampungan itu. Kelut. Sampai saya katakan dalam masyarakat jemaah tadi, doesn't matter, jalan. Sebab kartel itu kuat. Saya kata unding lah. Menteri Pertanian ada, Perbandaraan ada, unding betul-betul. Bagi tahu. Pastikan saudara akan rugi kerana kita tarik balik price support. Kita unding. Kemudian ini orang berniaga, dia dah dapat biasa, tak mudah. Jadi kita kata okey. Saya sebut kepada Datuk Mat Sabu, saya kata okey. Import, letak di peti sejuk banyak-banyak. In case ada sabotaj. Alhamdulillah. Fikir, kita duk subsidi, bagi subsidi pada ayam ni dah 10 tahun. Berapa satu tahun? 1 bilion. 10 tahun 10 bilion. Sekarang kerana terus pengampungan dengan kawal harga, katalah dengan tidak semena-mena naik harga, kita boleh tampung dalam keadaan begitu. Kerana saya tak membebankan rakyat. Kalau katalah naik, melambung, kita boleh tampung sekadarnya. Tapi Alhamdulillah sejak 2 tahun yang lalu atau tahun lalu, kita dah jimat 1 bilion ringgit satu tahun dari dasar pengampungan ayam. Harga masih terkawal. Baik.